Program Smart for Future merupakan satu bengkel asas Canva yang dianjurkan pada 16 Disember yang lalu, terbuka kepada pelajar ataupun murid-murid berusia 9 hingga 13 tahun. Ini merupakan poster yang kami gunakan bagi mempromosikan bengkel Canva Smart for Future ini. Kumpulan kami dianggotai oleh Aiman Syauqi selaku pengarah program, dibantu oleh Ria Kristina selaku setiausaha, Syazana selaku bendahari. Seterusnya dibantu oleh Fatian Fatmana selaku AJK Multimedia, Daniel Alia selaku AJK Hadiah dan juga Harish selaku AJK Activity. Bagi gerak kerja program ini, ketua kumpulan akan merancang segala aktiviti, membahagikan tugas kepada setiap ahli dan memastikan program berjalan secara teratur dan secara lancar. Seterusnya, setiausaha pula akan menyediakan kertas kerja dan menguruskan segala dokumen berkaitan dengan program. Bendahari pula akan melakukan kutipan wang dan merancang segala belanjawan dan keperluan berkaitan dengan program. Seterusnya, AJK Teknikal dan Multimedia akan mengambil gambar dan video dan juga setiap bahan grafik bagi tujuan laporan dan juga pembentangan. Bagi AJK Hadiah pula, AJK Hadiah akan menguruskan segala sijil penyertaan dan menyediakan senarai penerima hadiah bagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Dan yang terakhir sekali, AJK Activity pula akan merancang perjalanan aktiviti dari awal sehinggalah akhir program dan menyusun atur acara program. Program Smart for Future ini merupakan satu bengkel atas talian anjuran pelajar UMT untuk meningkatkan literasi digital murid berusia 10 hingga 13 tahun. Melalui bimbingan amali menggunakan aplikasi Canva, murid dapat mempelajari asas reka bentuk digital secara kreatif dan lestari. Program ini dilaksanakan oleh 6 mahasiswa UMT iaitu kami sendiri dengan kerjasama pihak sekolah-sekolah di seluruh Malaysia dengan tujuan meningkatkan kemahiran digital, kreativiti serta keyakinan murid. Ini adalah objektif program kami. Terdapat 4 objektif. Yang pertama, murid dapat mengenali asas penggunaan Canva agar mereka dapat mengenali fungsi dan kegunaan setiap alat dalam platform tersebut. Yang kedua, meningkatkan kemahiran reka bentuk digital dengan menghasilkan hasil kerja yang kreatif dan menarik menggunakan template sedia ada. Yang ketiga, menggalakkan pembelajaran berasaskan teknologi supaya murid lebih mahir menggunakan aplikasi dalam talian untuk tujuan pembelajaran. Yang keempat, memberikan keyakinan diri murid untuk mengaplikasikan idea dan kreativiti melalui reka bentuk digital. Seterusnya, ini adalah rasional program kami. Terdapat 4, iaitu yang pertama, program Smart for Future dipilih bagi meningkatkan lestari dan kemahiran digital murid sekolah. Yang kedua, memberikan manfaat kepada komuniti melalui pendedahan awal, teknologi dan pembelajaran abad ke-21. Yang ketiga, menyokong teras pembangunan lestari dengan mengurangkan penggunaan bahan bercetak. Yang keempat, menyumbang kepada SDG 4 dan SDG 12 melalui pendidikan berkualiti dan amalan penggunaan digital yang lestari. Seterusnya, bahagian skop dan limitasi program kami. Terdapat 20 murid berusia 10 hingga 13 tahun. Fokus kemahiran asas reka bentuk digital menggunakan Canva dilaksanakan secara atas talian. Tempoh program selama 3 jam. Bagi bahagian bajet pula, hasil daripada jualan kotak terpakai sebagai bajet. Kos jual kotak ialah RM8.50. Sumbangan ahli kumpulan RM3.50 dibahagikan kepada 6 orang. Kos ditanggung setiap ahli ialah 58 sen seorang. Bagi kekangan program pula, sambungan internet tidak stabil. Tahap kemahiran teknologi murid berbeza. Masa terhad menghalang penyolakan Canva secara mendalam. Kepentingan program: meningkatkan literasi digital murid sekolah rendah melalui bengkel Canva, membina kreativiti, keyakinan diri dan kemahiran komunikasi visual. Kemudian, memberi pengalaman khidmat komuniti kepada mahasiswa universiti. Seterusnya, memperkukuh peranan universiti sebagai ejen pembangunan komuniti. Yang terakhir, menyokong SDG 4, Quality Education dan SDG 12, Responsible Consumption and Production. Dari segi impak kepada murid, program ini membantu meningkatkan literasi digital, membina kreativiti dan keyakinan diri, serta menggalakkan pembelajaran aktif dan kerjasama melalui penggunaan teknologi seperti Canva untuk tujuan pembelajaran. Dari aspek sosial, program ini memperkukuh hubungan antara universiti dan komuniti setempat, di samping menyokong peranan guru sebagai fasilitator abad ke-21. Pada masa yang sama, mahasiswa dapat membina nilai tanggungjawab sosial dan profesional. Seterusnya, dari sudut alam sekitar dan ekonomi, penggunaan bahan kita semula serta pembelajaran digital membantu mengurangkan penggunaan kertas, menjimatkan kos dan menjadikan program ini kos efektif serta mampan. Sebagai kesimpulan, program ini bukan sahaja memberi manfaat kepada murid, malah mengukuhkan peranan universiti sebagai ejen perubahan sosial melalui pembinaan ilmu yang berimpak dan berterusan. Dari segi impak dalam jangka pendek, murid dapat memahami asas Canva dan menunjukkan peningkatan minat dalam pembelajaran digital. Manakala, dalam jangka panjang, program ini berpotensi melahirkan murid yang celik teknologi dan peka terhadap kelestarian, selari dengan SDG 4, Quality Education dan SDG 12, Responsible Consumption and Production. Analisis ringkas data impak diperoleh melalui borang tinjauan dalam talian yang menilai tahap kefahaman terhadap penggunaan Canva. Dapatan menunjukkan lebih 80% peserta menyatakan memahami konsep dan cara penggunaan elemen asas dalam Canva untuk menghasilkan bahan digital, dibandingkan hanya 25% sahaja sebelum program dijalankan. Kategori tidak faham juga telah berkurang kepada 0% berbanding 30% sebelum program dijalankan. Data ini dipersembahkan melalui carta pie bagi menggambarkan keberkesanan keseluruhan program secara visual. Ini merupakan sumber dana untuk program kumpulan kami, sumbangan dari ahli kumpulan sebanyak RM3.50 dan bajet hijau daripada jualan kotak terpakai sebanyak RM8.50. Perbelanjaan program kami pula hanyalah untuk langganan Canva Pro selama 1 minggu dan tiada kos percetakan seperti CJ dan hembahan. Kos logistik juga tidak diperlukan kerana dilakukan secara atas talian. Ni lipat je ke? Masuk lagi sana. Oh, kalau sini boleh lah. Kan? Ini adalah bukti kewangan kumpulan kami. Yang pertama, resit hasil jualan kotak terpakai
Dan seterusnya ialah basic langganan Canva Pro untuk 7 hari. Bagi tinjauan dan kajian literatur, program komuniti ini disokong oleh kajian akademik dan laporan antarabangsa selari dengan matlamat pembangunan mampan SDG. Pertama, pembelajaran berasaskan pengalaman. COP 1984 mengatakan pembelajaran melalui penlibatan aktif dapat meningkatkan kefahaman, kreativiti dan keyakinan murid selari dengan bengkel Canva secara hands-on. Seterusnya, pendidikan digital dan kelestarian. UNESCO 2017 mengatakan kemahiran digital penting untuk abad ke-21, manakala Tilbury 2011 mengatakan aktiviti praktikal lebih berkesan daripada teori. Kemudian, UNEP 2019 mengatakan demonstrasi kelestarian meningkatkan kesedaran komuniti dan Buchan ETL 2024 mengatakan program literasi digital meningkatkan kemahiran murid. Perbandingan dan pengajaran. Pendekatan interaktif lebih berkesan daripada teori semata-mata. Program atas talian berkesan jika disokong bahan visual dan fasilitator. Kemudian, penilaian impak penting untuk penambahbaikan program. Secara rumusan, pendekatan Smart for Future relevan dan berkesan serta menyokong SDG 4 dan SDG 12. Seterusnya, kita pergi ke arah kaedah ataupun metodologi program. Berikut adalah kaedahnya, ada 6, iaitu program dilakukan atas talian Webex, pendekatan hands-on menggunakan Canva, penerangan dan demonstrasi, tugasan hasilkan poster digital, bimbingan fasilitator dan terakhir sekali tingkatkan kreativiti dan penglibatan murid. Seterusnya adalah pelan perancangan program. Perancangan program ni ada 3, iaitu persediaan, pelaksanaan dan penilaian. Kalau persediaan ni, pembincangan kumpulan, pembahagian tugas, penyediaan bahan dan pendaftaran peserta. Yang kedua adalah pelaksanaan, iaitu ice breaking, pengenalan Canva dan aktiviti menghasilkan Canva. Yang ketiga adalah penilaian, iaitu pemerhatian, maklum balas peserta dan dokumentasi program. Seterusnya, kita bincangkan tentang bukti pelaksanaan program. Berikut adalah gambar-gambar bukti pelaksanaan program. Yang belah kiri itu dalam Webex dan belah kanan 2 ini kami berbincang dan kami mengajar. Untuk bahagian novelty program, Smart for Future merupakan satu program yang diadaptasi dan diinovasikan daripada bengkel literasi digital sedia ada. Namun, keunikan program ini ialah ia bukan hanya memberi fokus kepada teori atau kemahiran menggunakan aplikasi, tetapi lebih kepada pembelajaran kreatif berasaskan Canva. Selain itu, program ini turut menggabungkan kemahiran digital dengan kesedaran terhadap kelestarian melalui pendekatan pembelajaran tanpa penggunaan kertas atau konsep paperless. Pendekatan ini selari dengan keperluan pembelajaran abad ke-21 dan menunjukkan bahawa pembelajaran digital boleh dilaksanakan secara lebih lestari dan berkesan walaupun dengan bajet yang minim. Sebagai kesimpulan, program Smart for Future telah berjaya dilaksanakan mengikut perancangan dan mencapai objektif utama iaitu meningkatkan literasi digital murid sekolah melalui penggunaan Canva secara asas dan mesra pengguna. Program ini juga memberi impak positif dari segi peningkatan kreativiti, keyakinan diri serta kemahiran komunikasi visual dalam kalangan peserta melalui aktiviti berbentuk hands-on. Dari sudut kelestarian pula, program ini berjaya menerapkan amalan pembelajaran digital tanpa cetakan, pengurusan kos minimum serta penggunaan hasil jualan bahan kita semula sebagai sumber dana. Ini membuktikan bahawa program komuniti berimpak tinggi boleh dilaksanakan walaupun dengan bajet yang kecil. Harapan kami pada masa akan datang ialah agar program Smart for Future dapat diteruskan secara berkala dengan beberapa penambahbaikan seperti pelaksanaan secara berperingkat, pendekatan hybrid serta perluasan penyertaan ke lebih banyak sekolah dan komuniti. Diharapkan program ini dapat menjadi platform berterusan dalam melahirkan generasi muda yang celik, digital, kreatif dan mempunyai kesedaran terhadap kelestarian selaras dengan matlamat pembangunan mampan. Akhir sekali, bagi bahagian rumusan, rujukan yang digunakan dalam laporan ini berfungsi sebagai sokongan akademik dan teori bagi mengukuhkan pelaksanaan program Smart for Future. Rujukan seperti UNESCO, UNEP dan teori pembelajaran COLD digunakan untuk mengaitkan program ini dengan konsep pendidikan berkualiti, pembelajaran berasaskan pengalaman serta pembangunan lestari. Walaupun rujukan ini tidak merujuk secara langsung kepada pelaksanaan program, ia membantu memberikan justifikasi akademik dan konteks yang relevan selaras dengan amalan penulisan di peringkat universiti. Secara keseluruhannya, rujukan ini menyokong bahawa pendekatan yang digunakan dalam Smart for Future adalah relevan, berkesan dan selari dengan agenda pembangunan lestari. Ini adalah poster yang diberikan kepada peserta. Ini adalah survey sebelum dan selepas aktiviti bengkel Canva. Ini adalah poster yang dihasilkan oleh peserta bagi sesi aktiviti bengkel Canva. Kami merakamkan setinggi penghargaan kepada semua pihak yang menyokong pelaksanaan program ini, terutamanya pihak UNT. Ucapan terima kasih khusus kepada Dr. Nurliawati binti Muhammad Siddiq atas bimbingan dan tunjuk ajar sepanjang penyediaan program. Terima kasih juga kepada para pelajar yang memberi kerjasama sepanjang sesi pembelajaran Canva yang kami jalankan secara atas talian. Tidak dilupakan penghargaan kepada ibu bapa serta rakan-rakan yang sentiasa memberi dorongan. Segala sokongan yang diberikan amat kami hargai dan menyumbang kepada kejayaan program ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Smart for Future It's a wrap!